Adik-adik Abu Ahmad sekalian, tentang padi ni, bila kita taruh sawah padi, dia kena ada sungai untuk bawa air main. Bila kena ada sungai, kena ada empangan. Bila kena ada empangan, ada kawasan tadahan. Jadi inilah set atau package yang kita korbankan di negeri ini. Untuk maklumat kita semua, Puluasa Hutan Simpan Kekal di Kedah yang telah diwartakan di bawah Seksyen 7 atau Perhutanan Negara Sembah 84 adalah seluas lebih kurang 341,976 hektar ataupun 36% daripada keluasan negeri Kedah disimpan untuk kawasan tadahan. Daripada keseluruhan hutan simpan kekal di Kedah, terdapat 4 kawasan hutan simpan yang membekal dan mempunyai kaitan sumber air kepada 4 empangan utama yang menjadi punca kepada sumber air Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Hutan simpan Ulu Muda ada empangan muda yang green bawa lah ni tu. Lah ni duk penuh balik lah. Hutan simpan Pedu ada empangan Pedu. Hutan simpan Bukit Keramat ada empangan Ahning. Hutan simpan Ternas ada empangan Beris. Kawasan hutan simpan ini telah dibina empangan yang berfungsi untuk bekalkan air ke kawasan berdekatan seperti berikut. Ulu Muda, empangan muda, dia bekal air ke Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Pedu, empangan Pedu, dia bekalkan air ke Kedah dan Perlis. Bukit Keramat ada empangan Ahning, bekalkan Kedah dan Perlis. Ternas yang ada empangan Beris, bekal air kepada Kedah dan Pulau Pinang. Atas pengorbanan mengekalkan kawasan tadahan hutan tadahan air, hutan-hutan yang saya sebutkan tadi, yang membekal air mentah kepada Pulau Pinang yang belum dibayar. Bayarlah Pulau Pinang, oi, banyak kali sebut dah ni. Dan Perlis. Juga untuk pertanian sawah padi, kerajaan negeri telah memohon insentif fiskal sejak sekian lama. Permohonan ini selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 7 Mei 2003 yang telah menimbang memorandum nombor 113/2356/2003 dengan persetujuan seperti berikut. Kerajaan Kedah diminta menghentikan aktiviti pembalakan di kawasan tadahan air empangan muda supaya kawasan tadahan air empangan muda dan Pedu seluas 1,156 km persegi diwarta sebagai kawasan perlindungan Ulu Muda. 3. Supaya Kementerian Keuangan mengkaji cadangan pembayaran ganti rugi kepada kerajaan negeri Kedah dan hasil kajian itu dikemukakan kepada Jemaah Menteri. Bukan baru, lama. 2003. Telah dibuat keputusan ini. Dan kita pun gezek lah. Di sekitar empangan muda tu tak boleh dibalak. 105,000 hektar. Tak boleh dibalak. Di luar 105,000 itu ada kelulusan. Dan itu sedang dihentikan perlahan-lahan. Habis pembelakan yang telah dilesenkan sebelum ni, yang saya kata kena tunggu 18 tahun. Pasal dah ada kelulusan yang begitu banyak. Dua tempat yang paling besar di Ulu Muda tu lah. Lulus sebelum saya. Jadi nak batal tak boleh, tidak kena bayar ganti rugi. Biar dia tebang ikut peraturan Jabatan Hutan. Tebangan kota kita 4,000 hektar setahun, jangan lebih pada tu. Dan sekarang ni sedang dilaksanakan. Banyak tu pun kena tebang, kena tunggu 18 tahun baru kelulusan tu habis. Jadi kita tak boleh lulus baru lah. Jadi sengket lah sikit. Tak ada hasil tu. Meskipun pada masa ini Kerajaan Persekutuan ada memberi EFT, Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity. EFT, dia bayar. Daripada 50 juta yang diperuntukkan, dibagi ikut negeri. Ikut keluasan hutan negeri-negeri. Sebelum ni, semua EFT tu kena belanja balik dalam hutan. Dia tidak termasuk sebagai hasil negeri. Tapi buat projek, buat program tanaman semula ke apa, buah baja pokok balak ke pergi belanja balik dalam hutan. Saya kata apa manfaat dia? Hutan tu mana kena buah baja, dia besar lah. Besar sendiri. Bertahun-tahun saya suarakan supaya EFT ni boleh jadi hasil, masuk sebagai hasil. Akhirnya pada tahun 2025, sebahagiannya telah dibenarkan sekitar 30% sebagai hasil. Yang tahun lepas kita dapat 17 juta,
3.9 juta dibenar masukkan sebagai hasil, 13.8 juta kekal sebagai EFT kena belanja dalam hutan. Tak apalah, kita belilah pokok benih apa pergi tanam. Kerajaan negeri telah mengemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Mei 2023 berhubung pemberian insentif fiskal bagi pengekalan kawasan tanaman padi dan hutan tadahan air berjumlah 200 juta. Untuk mengekalkan padi dan hutan tadi itulah 200 juta je pun. Sahabat kata 100 juta kalau bagi untuk ulu muda, pokok kemucuk pun kita tak tebang. Kan dia kata pokok balak, kemucuk pun tak tebang, biar dia besar. Kalau boleh, kalau dia boleh apa? Jadi tadahan.